100.5 ya. Murahnya. Tapi you kena ada fizikal. Sekarang ni kan zaman X, zaman apa? X kan? So kena pergi JPJ dapatkan fizikal dulu. So bila dah dapat fizikal tu kena ada tiket. Mana nak pilih? Bila dapat tiket flight baru dia boleh buat international. International tak payah pergi JPJ apa semua? JPJ lah. Kena. Tapi dia nak buat tu kena bagi 100 lebih je. Tolong. Kau boleh lah kau. Kenapa? Thailand kena ke bang? Mestilah orang negara juga lah. Macam mana pilih komen? Lama tak? Sekejap ke? Kita pergi sana bagi tiket. Lepas tu? Kita bagi fizikal. Fizikal? Dekat mana? Dekat tempat lesen. Tempat lesen ni atau JPJ? JPJ. Oh, bukan tempat lesen. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat petang dan selamat hari Jumaat yang barokah. Okay, hari ni cuaca agak mendung, cloudy. So dia agak santai sikit lah. So hari ni macam biasa kita nak sambung part 2 untuk Tohoku. Okay, so sebelum tu mana yang baru masuk tu Assalamualaikum. Boleh share dulu live ni. Okay, share kepada kawan-kawan, family. Ya, boleh like live ni. Mana tahu kan bila dah share dengan kawan-kawan, kawan-kawan nak berminat pula nak join Crypto Hoku ni. So boleh share dululah, bantu kami untuk support live ni, naikkan viewers live ni. Okay, so sebelum tu okay, hidup. Facebook. Okay, boleh tolong tap screen. Okay, tap screen, share live ni untuk naikkan engagement. Alright, bantu saya untuk naikkan viewers sebab hari ni kita nak sambung part 2 untuk Crypto Hoku. Okay, kita nak sambung part 2 untuk Crypto Hoku. Okay, Tohoku semalam kita dah elaborate separuh. So hari ni kita nak habiskan lah untuk part Tohoku. So boleh share dulu live ni. Tap screen and then share live ni. Allah. Okay, boleh share live ni. Okay, macam masa yang saya janjikan. Okay, tempat yang saya janjikan dan juga hari ini. Okay, boleh masuk live dulu. Okay, santai-santai macam anda tengok lah. Ini adalah diskaun RM500. Okay, diskaun RM500 untuk winter promo sahaja. Okay, macam mana nak dapatkan winter promo ni sebanyak RM500? Okay, anda perlu join. Okay, trip yang tertera dalam poster ni salah satunya. Okay, kalau macam nak pergi Europe, ada Iceland sahaja, Balkan dah sold out. Okay, Balkan dah full. Okay, and then kita ada China kita ada Yunnan dan juga Harbin. Lepas tu kita ada Japan. Okay, Japan pun kita ada iaitu Osaka, Tokyo, Osaka juga, Hokuriku, Hokkaido dan juga Tohoku. Okay. Okay, so antara trip yang paling hangat untuk masa ni adalah trip Tohoku. Okay, trip Tohoku, di mana trip Tohoku ni trip yang baru kami launch. Yang baru kami launch tahun ni. So dia ada diskaun lah, diskaun special sikit daripada trip-trip yang lain, iaitu dia ada diskaun sebanyak RM1,000. So mana yang berminat dengan diskaun RM1,000 ni, dah lah trip baru, lepas tu kita bagi diskaun RM1,000 lagi. Yang lain RM500, tapi Tohoku saja kita bagi diskaun sehingga RM1,000. Tapi dia ada syarat-syaratnya lah macam mana nak dapatkan diskaun RM1,000 ni. So yang nak dapatkan diskaun RM1,000 ni, stay tune sehingga live ni habis sebab kita nak sambung part 2. Kita nak sambung part 2 untuk trip Tohoku ni. Semalam kita dah sembang dah ke Iwate, ke Sendai, ke saya dah lupa ke Nikko. Tapi untuk hari ni kita nak sambung part dari Sendai sehingga ke Akita, Omori macam tu. Alright, so nanti kan boleh share dulu live ni. Boleh share dulu live ni sementara menunggu. Sementara menunggu kita punya host iaitu Encik Azrul untuk ceritakan selebihnya tentang trip Tohoku. Kalau macam ada pertanyaan untuk trip-trip lain selain Tohoku pun boleh juga, sebab untuk winter promo ni kita buka banyak trip lah.
Okay, ada Iceland, ada Yunnan. Balkan tu kita dah tutup sebab dah full. Okay, Balkan kita dah tutup sebab dah full. And then Osaka untuk Japan, Hokkaido, Hokuriku pun untuk Japan. Tohoku ni untuk Japan lah. Tokyo, Harbin, Tokyo, Osaka. Okay, macam nak pergi asing-asing untuk Tokyo, Osaka pun ada. Okay, nak gabung Tokyo, Osaka sekali pun ada juga. Okay, boleh naikkan komen. Okay, boleh naikkan komen kalau ada pertanyaan ke. Okay, just naikkan komen saja, tak ada masalah. Okay, ini kawan saya. Sarah. Oh, dah jawab. Pasal kau. Bagi cepat sini. Yang warna pink. Marahkah dia? Aduh. Habislah. Habislah saya. Panaslah. Okay, sementara tu nak jalan keliling pun boleh juga. Okay, ini suasana office sekarang. Okay, di hari Jumaat ni. Ini view kami. Okay, mana yang nak datang ke office kami untuk walk in. Nak dengar penerangan secara secara bersemuka pun boleh juga, face to face. Okay, inilah suasana office kami. Okay. Alright, take a photo pic. Sekejap. Allah Akbar. Okay, saya ganti host dulu ya. Saya ada sikit. Hai semua, Assalamualaikum. Okay, ganti sekejap. Okay, nama saya Sarah. Cuci. Okay, hari ni kita ada promo diskaun untuk trip Tohoku. Okay, dan diskaun sebanyak RM500. Okay, itulah dia marah sebab dia sebab. Okay, RM dia RM940. Okay, trip Tohoku. Tohoku kita cover 6 city. Kita tengok itinerary. Okay, kita cover Tohoku 6 city, iaitu Aomori, Akita, Iwate, Sendai, Fukushima dan Nikko. Okay, lepas tu dekat sini kita ada berpeluang untuk petik buah. Okay, petik buah tu pada bulan Sama-sama. Okay, kita petik buah dia ada bulan-bulan dia tertentulah. Petik buah. Yes. Petik buah apple. Dia kalau nak yang manis, kita bulan 8 hingga bulan 11. Okay, jom macam tu macam kepala je. Okay, bulan 8 hingga bulan 11 itu adalah musim buah yang sangat-sangat megah. Dekat Tohoku. Lebat dekat Tohoku. Okay, musim bulan 8 hingga bulan 11. Musim dia memang korang boleh pergi sana petik lah. So cara nak petik dia tu bukan boleh petik sembarangan. Korang ada cara dia. Ada cara nak petik apple tersebut. Okay, kalau korang pergi bulan 12 hingga bulan 3. Okay, korang hanya boleh beli buah di kedai sahaja. Tapi rasa dia tu still sama. Just tak boleh dapat pengalaman petik lah. Tapi kalau korang nak petik, korang boleh pergi bulan 8 hingga bulan 11. Tapi kalau korang nak beli saja, nak rasa saja, korang boleh pergi bulan 12 hingga bulan 3. Tetapi kalau korang pergi bulan 4 hingga bulan 7, minta maaf. Tak ada apple. Okay, bulan 4 hingga bulan 7 memang musim apple. Tak ada apple langsung. Bulan 4 hingga 7. Okay. Lepas tu, okay. Kita Tohoku kita cover 6 city. Okay, kita ada Aomori, Akita, Iwate, Sendai, Fukushima dan Nikko. Okay, dapat diskaun sebanyak RM500. Okay, untuk musim winter. Okay, kita boleh Sabar, siap. Siap. Guys, inilah yang kita nanti-nantikan. Okay. Ada mineral space.
Tak. Memang saya tengok. Sekejap ya. Slow connection. Okay guys, okay, korang boleh tap screen. Tap screen, jangan lupa share live. Kita dulu. Ni kalau hijau ni nak dah okey. Dah on. Okey, baik. Alah guys. Salah. Belum. Sebentar. Sorry. Okay, sekejap ya. Okay, sekejap. Tak apa. Untuk sesi kali ini bersama dengan saya, okay. Sesi saya hanya ada di permulaan. Okay, tengah-tengah tu host kita. Bika. And then hujung tu baru bersama dengan saya. Okay, tak apa. Dengan saya sekejap je. Alright. So kalau macam ada pertanyaan, okay, selain daripada trip Tohoku, okay, boleh terus naikkan komen ataupun kalau berminat sepanjang penceritaan Tohoku ni berminat, boleh tekan link dekat ruangan komen. Okay, kalau tak dapat tekan link dekat ruangan komen, dekat live description tu, Bika, itu saya okay, ada apa namanya ni, ada link yang saya letak. Okay, boleh terus tekan link juga dekat live description tu ataupun tekan link saja dekat bio profile kami. Okay, so boleh tekan dekat mana-mana. Okay, so sales team kami akan contact anda macam tu. Alright. So kalau nak tanya selain daripada Tohoku, boleh juga tahu, just naikkan komen saja. Ataupun sepanjang penceritaan nanti kalau ada pertanyaan, just naikkan komen saja. Okay, kami akan bacakan and then kami akan berikan jawapan lah. Okay, tak ada masalah. Tapi sebelum tu boleh tak tolong share live ni dulu. Okay, thank you anda tap screen. Thank you anda like live ni. Thank you so much. Okay, yang baru masuk tu hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat hari Jumaat. Okay, thank you anda like live ni, semoga murah rezeki. Okay, dipermudahkan urusan. Okay, selalunya hari Jumaat ini hari Jumaat yang barokah. Okay. Yeah, selain daripada tu, boleh juga komen-komen. Okay, hai. Okay, macam biasa saya perkenalkan diri lah. Saya Sally. Saya Sally. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Host kepada live. Okay, tak kisah live apa-apa. Saya lah yang akan muncul dalam live ni. Okay, salam perkenalan. Lepas tu aku rasa macam ada duit aku hilang. Okay, sekejap ya. Ada iklan sedikit. Siap. 2 minit. Okay, 2 minit. Tak ada cerita kat orang tu. Okay. Nak jalan-jalan tak tengok office part? Boleh juga. Jalan tengok office boleh lah. Okay, jom kita jalan-jalan. Kau boleh bagi dia trip. Ini Sarah. Okay, sihat Sarah. Betul-betul. Okay, so ini adalah office kami. Okay, thank you anda tap screen. Thank you so much. Okay, kita jalan-jalan sekejap. Okay. Cantik kan atas tu? Ini semua Rehal yang kami custom sendiri. Dia punya jumlah dia 92379. Okay. Lepas tu kita Tak jalan-jalan lagi. Patut dia. Ini staff-staff kami sedang bertungkus lumus untuk trip-trip tuan-puan semua. Okay. Dia okey je. Okay, dia okey je. Okay, dia okey je. Yang ni pun okey. Nampak tak? Kami adalah office mate yang mempunyai teamwork yang sangat kuat. Okay. Isnin bagus kan? Cantik. Lampu ni cantik. Saya pergi kerja, saya paling suka tengok lampu ni. Dia berikan saya semangat untuk kerja. Sebab cantik. Okay, so ini adalah
Ini adalah tim kami. Sikit je kan? Kami walaupun sikit tapi kami kuat. Okey, dekat belakang pula. Okey. Kami ada dua bahagian. Okey, ni Zoo. Cakap hi dulu. Hai. Okay guys, so sekarang kita ada promo winter lah, promo winter trip dan juga package terbaru ke Japan which is Tohoku. Kita punya trip Tohoku ni baru lagi release dalam minggu ni dan kita punya promo winter trip akan berakhir esok. Esok adalah hari terakhir untuk promo winter trip. Cuma untuk yang Tohoku dapat diskaun sebanyak ada 1,000. 1,000 tu akan extend sampai hujung bulan. Akan extend sampai hujung bulan. So korang yang dalam ni yang masih lagi belum dapat orang kata peluang untuk nak join trip Jet Kertas, tak kisahlah mana-mana trip, boleh join secepat mungkin sebab kita punya slot pun memang dah tak banyak yang tinggal lah. So cepat guys, contact Jet Kertas Travel. Betul. Wow. Itulah kata-kata dari seorang Zoo. Okey, mana yang kenal Zoo, kenal lah dia. Okey, ini pula. Ini adalah tim kami. Okey, say hi Azri. Azri say hi. Okay, Cik Rahman. Say hi. Okey, itu saja untuk kami punya office tour. Okey. Stay tune. Sekejap. Okey. Apa? Tak ada apa. Dah blast belum? Dah. Okey. Alright, jom. Kami ada dua bahagian. Satu depan, satu belakang. Afif. Afif. Untuk Afif, dia sekarang berada dalam tandas. Okay. Sini sejuk. Sini sejuk. Best. Okay. Okay, dah habis dah office tour. Allahu Akbar. Okay, mari kita sambung semula. Kita duduk semula. Suka ya office tour? Mana Bang Apik? Tak nampak pun. Ini. Ni Bika kau tolong buat dia punya ni. Kita live santai-santai. Sebab hari ni hari Jumaat. Okay, hari ni hari Jumaat kita nak santai-santai. Kita nak express. Okay. Yes, Japan better. Kau? Ni terus transfer ke akaun saya. PO, lepas tu terus transfer ke bank saya. PO. Alamak. Aduh, sorry. Okay. Habis aku cakap 1,000 tadi semua. Allah. Sorry. Okay, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okay, jadi hari ni kita sambung perbincangan kita semalam berkaitan dengan apa nama tu? Tohoku. Okay, Tohoku. Our new destination untuk Japan kerana kami target untuk menjadi the only travel agent di Malaysia yang cover the whole Japan daripada bawah sampai ke atas. Kita dah ada Tokyo, Osaka, itu biasalah. Kemudian kita dah ada Chubu, Hokuriku. Kemudian kita dah ada Hokkaido. Dan actually kita dah ada Trans Japan yang cover daripada Hiroshima sampai ke Hokkaido. Sekarang ni kita ada dua kawasan yang masih kita tak cover sebelum ni, iaitu Tohoku dan yang kedua West Japan. Tohoku kita dah launch dia punya trip dia. Trip pertama pada bulan bulan 1 bulan 1 trip yang pertama 16 hari bulan tu saya sendiri akan bawa insya-Allah. Okey. Kemudian ni dalam masa yang terdekat juga mungkin hujung tahun ni ataupun bulan 1 kita akan lancarkan juga West Japan. Okey. Yang cover daripada Himeji, Okayama, Hiroshima sampai ke Kyushu. Okey. Okey. Ya, ini kita cerita pasal Tohoku. Okey. Jadi semalam jadi semalam kita dah sembang sampai ke Sendai.
Kita dah sembang sama ke Sendai. Sekarang ni kita nak sambung lagi kita punya sembang kita. Okay, yang mana Tohoku, kalau siapa yang baru dengar pada hari ni, Tohoku adalah region yang terletak di atas Kanto. Maksudnya Tokyo ni dia berada dalam satu region namanya region Kanto. Region ni boleh kita faham sebagai, dia bukan state, maksudnya dia bukan negeri. Tapi dia more tu kepada, macam kita ni macam apa? Pantai Timur, Utara, Negeri Selatan, Tengah, Sabah Sarawak, macam tu tau. Dia macam satu bahagian yang dalam bahagian tu ada beberapa buah negeri. Okay, jadi macam Tokyo terletak di Kanto. Juga Saitama, kemudiannya Gunma, kemudiannya Tochigi. Kemudian, jadi Tohoku atas. Dia bermula daripada selepas Tochigi tu sampai ke Amori. Amori ni maksudnya yang paling utara Pulau Honshu tu sebelum masuk ke Hokkaido, Pulau Hokkaido. Jadi dalam trip ni kita akan cover 6 city. Sebab tu kita cakap Tohoku 6 cities. Iaitu pertama sekali kita akan cover Nikko. Yang kedua kita akan cover Fukushima. Yang ketiga kita akan cover Sendai. Yang keempat kita akan cover Iwate. Yang kelima kita akan cover Akita. Yang keenam kita akan cover Amori. Okey. Dia sebenarnya ada lagi beberapa bandar. Morioka ada, kemudiannya Yamagata pun kita akan cover, tapi Yamagata khusus untuk winter saja. Okey. Okey, jadi semalam kita dah cerita Nikko, kita dah cerita tentang Fukushima, kita dah cerita tentang Iwate, dan kita juga dah cerita tentang Sendai. Sendai pun kita cerita separuh je. Okey. Yang mana semalam kita dah beritahu why you all kena pergi ke Tohoku, kerana Tohoku ni, trip Tohoku adalah trip yang saya boleh namakan sebagai trip truly Japan. Yang mana anda akan dapat rasai pengalaman pelbagai jenis tema masyarakat dan budaya ataupun negara Jepun dalam satu trip. Okey. Dan satu trip tu kiranya cover banyak sangat destinasi, yang mana destinasi tu semua ada elemen-elemen utama dalam kebudayaan ataupun dalam identiti negara Jepun tu sendiri. Okey. Perlu belajar bahasa Jepun tak payah. Tak payah. Jangan mana yang ada. Pergi China ada ke sampai nak kena belajar cakap China? Tak ada kan? Okey. Pergi mana? Pergi ke France. Ada nak kena belajar kan cakap France? Tak payah. Begitu dekat Jepun, tak payah. Okey. Walaupun sebenarnya memang tempat kita pergi Tohoku ni tempat yang luar bandar. Yang mana ada tempat tu memang diorang ni tak tahu cakap English langsung. Totally Japan. Okey. Tapi tak perlu, insya-Allah. Okey, kerana akan ada guide yang akan bimbing anda kat sana. Okey. Jadi dalam trip Tohoku ni macam semalam, kita dah ada ropeway, lepas tu cable car dekat Nikko, dan kita dah ada air terjun. Kegon Waterfall dekat Nikko. Kemudian kita ada Chuzenzi Lake, Tasik. Kemudian kita ada juga istana, Suruga Castle dekat Fukushima, dan kita ada juga Goshini betul? Goshikinuma. Selalu Goshikinuma Pond, iaitu kolam-kolam yang terhasil daripada aktiviti volcano. Kemudian kita dah ada juga Gosh, kita ada Gosh dekat Game BK dan juga Game BK Gosh. Kemudian kita ada boat cruise, boat maksudnya betul-betul sampan, sampan kayu. Cruise naik ke sampan, sebab cruise naik kapal ni dah too mainstream. Jadi kita pakai cruise yang ni. Kita pakai cruise yang dekat Iwate ni, kita pakai cruise sampan. Dan kita ada Farmer Village dekat Tono Farmer Village. Kemudian di Sendai kita ada fruit picking. Fruit picking ni available lidah Jawa. Takut belit-belit nak cakap Jepun. Tak payah. Tak payah. Kekalkan dengan lidah Jawa tu. Tak payah tukar kepada lidah Jepun. Okey. Ada kena budak ni kan. Sempat kau okey, tak apa. Okey, baik. Lepas tu fruit picking fruit sekejap. Aku boleh jadi kipas tu boleh on. Boleh on. Panas. Okay.
Kita ada full package. Maksudnya bila join trip Tohoku ni, apa musim pun anda akan rasa pengalaman petik buah. Petik buah ni memang kita dah include, dan tempat petik buah ni dia available the whole year, sepanjang tahun. Cuma buah dia berbeza mengikut musim. Okay. Kemudiannya kita ada wagyu, makan wagyu di Sendai, wagyu halal, dan kita ada juga Mitsui outlet untuk shopping. Okey, jadi kita cerita masa lagi cerita pasal Sendai. Okey, dekat Sendai ni ada tarikan yang kita berbeza mengikut musim. Okey. Yang pertama sekali adalah Rasulullah Muhammad, nama dia Matsushima Cruise. Kalau tadi yang dekat GBK Gosh tu ada cruise sampan. Memang dah betul-betul ada orang Jepun dayung sampan. Yang ni cruise dekat laut. Okey. Matsushima, itu tak? Saya sebut apa? Matsushima Bay. Betul lah? Betul, Matsushima. Okey. Matsushima cruise. Why cruise ni menarik? Kerana kalau korang pernah pergi ke Vietnam, pernah pergi ke Hanoi, ada satu tempat tu terkenal nama dia Halong Bay. Halong Bay. Apa yang terkenal ke Halong Bay ni? Okey, Halong Bay ni dia terkenal dengan dia banyak pulau kecil tau. Batu-batu dekat tengah laut yang cantik tu. Kemudian kita akan naik cruise jalan dekat dia punya sekitar tempat kat situ. Okey. Begitu dekat Matsushima Bay ni, kita akan naik dia punya Matsushima Cruise. Dia akan menyusuri dekat celah-celah di pulau-pulau tu. Memang pemandangan dia sangat cantik lah. Cuma untuk yang ini kita tak bawa semasa winter. Why? Sebab masa winter terlampau sejuk, itu pertama. Yang kedua, untuk winter dia ada tarikan yang lain. Untuk winter tarikan yang lain. Jadi selain daripada winter, kita akan bawa ke tempat ni. Kita akan bawa ke tempat ni untuk rasa cruise Matsushima, Matsushima Cruise di Matsushima Bay. Okay. Nurul. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Dan untuk musim sejuk, kita akan pergi ke Zao Snow Resort yang terletak di Yamagata. Okay. Satu keistimewaan, anda boleh search kat dalam internet, Zao Snow Resort. Apa keistimewaan resort kat sini? Iaitu, yang saya ada cerita semalam, dia ada dinamakan Zao Snow Monster. Okay. Why Monster? Sebab dekat sana, dia punya gunung dia, banyak pokok pine tau. Banyak pokok pine. Okay. Dan dekat sana pula turun salji antara yang paling lebat di Jepun. Okay, salji turun lebat. Jadi bila dia turun, setiap hari turun, yang mana salji tu pula tak mencair. Dia tak cair sebab cuaca memang sejuk. Okay, jadi apa yang berlaku, salji tu akan makin tebal sehingga dah tak nampak dah rupa pokok pine tu, tapi dia nampak seolah macam satu gergasi putih salji. Tu yang dinamakan Zao Snow Monster tu. Okay. Jadi kita akan pergi ke situ sewaktu winter. Okay. So trip yang pertama winter. Tahun depan bulan 1 kita ada bulan 1 dan bulan 2 kita ada 3 date. Okay. Kita akan bawa pergi ke situ. Anda boleh tengok sendiri apa rupa Zao Monster, Zao Snow Monster ni. Kita akan pergi. Dan masa-sama kita akan masaji yang macam biasalah. Naik flight apa ya? Air Asia. Setakat ni kita punya pilihan Air Asia kerana kita akan turun di Tokyo. Walaupun kita pergi Tohoku, kita still akan turun di Tokyo juga. Turun dan balik daripada Tokyo. Okay. Okay, jadi kalau musim musim sejuk Zao Snow Monster. Kalau musim luruh pula, okay, Tohoku ni juga terkenal sebagai spot musim luruh antara yang tercantik di Jepun. Okay. Dekat kawasan-kawasan lain, dekat Nikko, kita memang akan pergi Nikko tu mesti dah nampak cantik dah. Dekat GBK Gosh yang naik apa nama tu, boat cruise tu pun pun sama juga, dah cantik dah. Dan kita akan pergi satu tempat nama dia Naruko Gosh. Naruko Gosh ni tempat di mana kawasan lereng-lereng bukit, dia ada sungai, dia ada jambatan dia, dan kat situ antara pemandangan autumn yang paling cantik di Tohoku. Dan kita akan bawa semasa peak autumn. Peak autumn bila? Bermula daripada hujung bulan 10 sampai ke tengah bulan 11. Okay. Ada diskaun ke untuk customer baru? Okay, untuk
Tohoku punya trip, sekarang ni kita buka diskaun yang istimewa. Okay. Khusus untuk winter, diskaun sehingga RM1,000. Okay. Kalau selain daripada winter, diskaun sehingga RM500. Okay. Why winter lebih banyak diskaun? Pertama, dia sebabkan winter ni sebenarnya low season untuk Japan. Okay. Dia tiket flight murah, hotel semua murah. Jadi murah tu kita pulangkan balik dalam bentuk diskaun kepada customer. Okay, ada pun untuk tarikh selain daripada winter, diskaun sehingga RM500. Jadi kalaulah siapa yang tak ada, biasa winter orang tak pergi melancong sangat tau. Winter ni bukan peak season untuk melancong. Jadi kalau anda tak ada lagi apa-apa program untuk winter, so kita jemput untuk sertai kita punya trip winter, diskaun sehingga RM1,000. Boleh berhubung dengan kami punya representative untuk sale. Okay, boleh bertanya kepada mereka dan jom kita pergi sama-sama insyaAllah. Tarikh 16 hari bulan, grup yang pertama, winter tu saya sendiri akan bawa. InsyaAllah. Sebab saya itu, Tohoku ni saya sendiri yang pergi survey. Bulan 9 itu. Okay. Okey, kita dah habis cerita pasal Sendai. Seterusnya, kita akan pergi ke Amori. Okay. Amori ni paling atas sekali. Why saya cerita Amori dulu? Sebab kita punya flow trip kita akan pergi ke Amori dulu. After Amori, barulah kita pergi ke Akita. Okay, Amori. Apa yang terkenal dekat Amori? Amori ni adalah negeri yang paling utara dalam Pulau Honshu. Okey, paling utara. Atas dia laut, selepas laut tu Pulau Hokkaido. Okey. Jadi Amori ni paling terkenal sekali dengan dia punya apple. Apple. Ada nombor telefon PIC sale? Boleh tekan dekat description. Sekejap. Pakai mic kau. Okay, untuk PIC boleh tekan link. Okay, link dekat ruangan komen. Lepas tu dekat live description pun ada link juga. Ataupun dekat profile kami ada juga nombor telefon yang boleh Tuan Puan hubungi lah. Okay, so 3 tempat tu. Asal ni aku pun tegak perit lah. Kan aku minum tadi. Mungkin. Manis Yang manis boleh tegak. Mengapa? Mengeringkan tegak. Mengundang. Sorry. Starting yang tak baik, aku pergi minum kopi pula. Aduh. Kopi. Okey, jadi Amori Amori terkenal dengan dia punya apple Apple. Mic ni kau tak balik. Asal kau takut kau tercakap. Tak apa, cakap je lah. Kau, kalau kau nak sampuk apa, sampuk je. Okay, jadi Amori terkenal dengan apple Dia adalah pengeluar apple yang terbesar di Japan. Ia merupakan 70% pengeluaran apple di Japan adalah daripada Amori. Dan apple Amori ni pula Japan jenamakan sebagai antara apple premium yang bila dikomparekan ke seluruh dunia, dia menjadi antara apple yang terbaik di dunia. Okay. Sebab apa? Sebab saya pergi ke Amori ni, pokok apple dia macam kita dekat Malaysia ni pokok rambutan, tahu tak? Tanam depan rumah je. Maksudnya sama ada orang buat tanaman biasa-biasa depan rumah, malah dia punya ladang apple dia bersepah. Pergi mana-mana pun kiri kanan ladang apple je. Okey? Jadi kalau siapa nak rasa pengalaman pergi Amori dengan apple yang bergantung-gantung warna merah, kena pergi bulan 9, 10, 11. Itu musim dia. Okey? Okay, jadi kalau pergi bulan 1, kita boleh beli apple tapi apple yang dah petik. Kita tak ada pengalaman petik apple. Tapi kalau pergi bulan 1, fruit picking still ada dekat Sendai. Kita akan petik strawberry. Okay? Tapi kalau nak rasa petik apple, pergi bulan 9, 10, 11. Okay? Kerana apple dekat Amori ni sumpah sedap. Saya bukan peminat apple. Saya tak suka makan apple sangat. Tapi masa saya pergi ke sana, macam biasalah. Dia pergi tu, dia ada dia punya galeri dia, tempat dia punya kedai dia jual produk-produk berdasarkan apple. Jadi ada di situ, ada macam meja tu. Jadi dia potong apple, dia bagi kita biasalah, bagi rasa kan. Jadi saya rasa apple dia sumpah sedap. Sumpah sedap. Rangup, manis dan sedap. Saya tak suka apple sebab apple ni kan dia kan macam ada rasa hampa-hampa kan. Jadi saya tak suka ni. Tapi apple Amori ni dia rangup. Dia rangup. Dan memang sedap. Saya yang bukan peminat pun memang rasa sedap. Okay, dan kita akan
pergi ke sana. Kalau selain daripada musim petik buah, kita akan pergi ke dia punya galeri untuk belilah, untuk beli dia punya apa? Untuk beli dia punya apple, beli juga produk-produk yang bersarkan apple. Tapi kalau kita pergi bulan 9, 10, 11, anda semua akan diberi peluang untuk memetik apple. Cuma petik dekat sana dia bukan konsepnya all you can eat dia ada jenis yang ladang buah ni, dia jenis konsep dia all you can eat. Maksudnya kau boleh petik berapa, kau nak makan apa pun terpulang. Tapi dekat Amori ni tidak. Apple merah. Apple merah. Apple merah. Nanti kita akan buat dia punya video dia. Video dia ada saya dah bagi dah pada bagian sale, nanti dia akan edit nanti dia akan post. Video-video yang saya dah share tu kau dah boleh edit tau. Apa nama, aku dah lupa dah aku cakap dia apa tu. Dah sedih. Untuk petik tu. Jadi anda diberi peluang untuk petik, cuma petik buah bukan all you can eat Maksudnya berapa yang you petik itu yang you akan bayar. Jadi dia akan bagi you plastik, pergi kat sana petik. Dia kalau tak silap lah, macam saya tu, hari tu petik ada dia dapat 2 plastik penuh dalam 2,000 yen. 2,000 yen tu duit Malaysia ada dalam RM50 lah. Ada dalam RM55, RM60 macam tu lah. Dan kita akan bekalkan setiap peserta dengan 2,000 yen. 2,000 yen untuk korang bayar apple tu. Jadi kalau kau bayar ambil lebih, terlebih daripada 2,000 bayar sendiri lah. Tapi andai kata kalau kurang, duit yang baki tu korang ambil, boleh guna untuk beli benda lain. Dan selepas kita dekat Hirosaki ni, nama tempat tu Hirosaki Apple Farm baik. Ada orang nakal sedang spam dia punya komen-komen dia. Kita layankan. Baik. Dan dekat Hirosaki ni, yang kita pergi ladang apple ni dekat Hirosaki nama tempat ni. Hirosaki ni sebenarnya dia ada satu istana tau, Hirosaki Castle. Cuma macam saya cakap, Hirosaki Castle ni tempat nak pergi ke istana tu daripada tempat parking jauh. Dan istana dia pula kecil je. Metode maksudnya kalau nak compare dengan Osaka Castle memang jauh lah. Istana dia sumpah kecil. Tapi dia istana asli sebab dia istana yang dibina semula sebelum masa zaman Edo. Istana asal besar, yang musnah. Jadi dibina istana yang kecil tapi still dibina pada zaman Edo. Jadi dia masih lagi dikira sebagai istana asli jadi dia ada Hirosaki Castle. Cuma kami meletakkan Hirosaki Castle ni optional ataupun tengok kesempatan. Kalau rasa sempat kita pergi, kalau tak sempat tak payah. Sakura, Sakura bulan 4. Kita memang buka 4 musim punya date Winter, bulan 1, bulan 2, bulan 4. Bulan 4 pula pertengahan bulan 4 sebab dekat Tohoku dia punya Sakura punya musim tengah bulan 4. Kemudiannya kita harvest punya musim bulan 9 iaitu masa tu padi tengah menguning kat sana, dan juga bulan 10 dan 11 adalah autumn. Jadi kita ada 4 ni yang open date. Tapi kalau korang nak private tak ada masalah. 6 pack dah boleh jalan dah boleh dapat harga yang sama. Kalau kurang daripada 6 pack akan ada tambahan lah mengikut jumlah peserta yang ada lah. Habis kat Hirosaki, kita akan pergi ke satu tempat nama dia Takayama Inari. Takayama Inari. Kalau siapa dah pernah pergi Kyoto, kan ada Fushimi Inari. Inari ni apa? Inari ni jenis apa? Macam Allah selamat. Dia apa? Gate yang warna merah tu. Gate warna merah Japan tu. Jadi tu nama dia Inari Gate. Jadi dekat Fushimi Inari kan ada banyak gate yang gate dia macam berbentuk laluang sampai ke atas bukit kan. Itu dekat Kyoto. Dekat Amori ada. Tapi dia bukan naik ke bukit. Dia jalan yang mendatar lah, maksudnya tak perlu mendaki. Dan dia punya view dia agak cantik. Jadi korang boleh pergi dan juga tangkap gambar. Jadi itu namanya Takayama Inari. Kemudiannya kita akan pergi ke satu tempat nama dia Sanai Maruyama Site. Sanai Maruyama Site ni adalah tapak arkeologi yang merupakan tapak arkeologi penduduk
zaman prasejarah Jepun yang dikenali sebagai masyarakat Jomon. Masyarakat Jomon ni dipercayai hidup di Jepun bermula daripada 14,000 sebelum Masihi sehingga 3,000 sebelum Masihi. Dan kesan-kesan peninggalan diorang antara yang terbanyak ada di Amori. Jadi kita akan pergi, kita akan tengok macam mana kehidupan, apa peninggalan masyarakat prasejarah yang tinggal di Jepun. Okey, jadi selepas tu kita akan bermalam di Amori. Untuk yang hari ni, untuk yang lepas Amori ni kita akan bermalam di Amori. Trik lain sebelum ni kita akan berpatah balik ke Fukushima dan bermalam di Fukushima. Okay, sejarah nak pergi 20 orang. Boleh saya tahu di sana akan menaiki jenis kenderaan apa? Okay. Basically kita punya trip Jepun kita. Okay. Basically kita punya trip Jepun kita adalah small group. Okay. Sebab kita pengurutan utama kita kat sana adalah MPV yang akan drive oleh guide kami. So 6 orang per MPV. Tapi kalau 20 orang, kita boleh aturkan pengangkutan by bus. Cuma dia macam ni Tohoku ni besar tau. Kita akan tinggal di satu center, iaitu di Fukushima. Fukushima tu center kita. Okay? Jadi setiap hari kita akan daripada Fukushima bergerak ke Sendai. Fukushima bergerak ke Iwate. Fukushima bergerak ke Fukushima lah sebenarnya Nikko. Okay, jadi Fukushima tu center. Jadi untuk pergerakan intercity, contohlah Sendai tu, Fukushima ke Sendai tu kita akan menaiki bullet train. Tapi jalan dekat Sendai tu kita kena MPV. Tu kalau 6 orang. So kalau 20 orang kita boleh pergi jalan sekitar Sendai tu by bus lah. So Fukushima ke Sendai naik bullet train, round dekat Sendai tu by bus. Begitu juga dengan waktu lain. Contoh kita pergi ke Iwate kan. Jadi daripada Fukushima ke Iwate by bullet train, jalan-jalan ke Iwate tu by bus. Macam tu. Kalau 20 orang. 20 orang insya-Allah kita boleh atur by bus. Okay? Okay, habis dekat Amori. Habis di Amori. Jadi Allah selamat. Kita akan bermalam di Amori. Okay? Dan besoknya kita akan dinamakan Akita Tour. Okay? Akita Tour ni kita akan mulakan dengan menaiki scenic train. Scenic train daripada Amori sampai ke Akita. Bullet train sekitar dalam 3 ataupun 3 jam setengah. Yang mana train ni akan melalui di pesisiran pantai barat daya barat laut. Pantai barat laut Jepun. Okay? Dia akan lalu di kawasan pantai, dia akan lalu di kawasan macam cliff maksudnya jurang-jurang, dia akan kawasan berbatu, kawasan berbukit. Yang mana view dia pelbagai view dan cantik. Jadi ini kita santai je. Jadi korang duduk kat dalam train tu, korang just nikmati view saja selama 3 jam setengah. Okay? Kalau nak check, boleh check Gono Line Gono Line Train. Gono Line Train ni dia akan tunjukkan laluan train ni memang lalu di pesisiran pantai selama lebih kurang 3 jam setengah. Okay? Okay. Jadi sampai saja di Akita, kita akan naik bullet train, kita akan pergi ke Kakunodate Samurai Village. Dekat sana ada Samurai Village yang memang perkampungan samurai dulu kala yang masih lagi dipelihara sampai sekarang. Okay? Jadi kita akan turun, kita akan jalan walking tour sekitar situ, dan anda semua kami akan bagi peluang untuk merasai memakai baju kimono. Okay? Jadi kita jalan dekat kampung samurai tu dengan pakai kimono. Jadi ala-ala vibe samurai gitu. Jadi kita macam seolah-olah macam mengimbau balik ke zaman-zaman dulu kan. Macam mana kehidupan masyarakat di zaman samurai dulu di Kakunodate. Okey. Jadi habis dekat situ, kita akan naik bullet train. Terus ke Tokyo balik sebab Akita ni dah hari yang Hari ke-7. Okey, kita terus ke Tokyo untuk persediaan balik ke Malaysia. Tapi kita tak terus balik. Sampai ke Tokyo, malam kita akan bermalam dulu di Tokyo. Besoknya hari ke-8,
kita bagi free time, free easy. Okay, kita akan bermalam di sekitar Ueno ataupun di sekitar Asakusa. Jadi korang bebas. Korang boleh pergi sama ada, sebab flight malam flight Asia balik malam. Malam tu. Jadi sampai-sampai dekat Tokyo kita akan bermalam. Besoknya tu, okay, kita santai-santai, tengah hari check out, bag letak dekat hotel. Bag letak kat lobby, kita jalan. Okay, nak pergi Asakusa boleh. Asakusa ada apa? Kita boleh shopping. Kita boleh shopping dekat Nakamise Street, yang dekat Kaminarimon tu, yang panglong besar tu. Okay. Jadi kat situ ada Sensoji, stempel, nak tangkap gambar boleh. Jangan kau masuk pergi sembahyang duha pula. Dekat dalam tu, situ temple. Jadi pergi untuk beli barang-barang, beli souvenir ke benda ke. Nak makan makanan halal, disebabkan free easy, kita tak sediakan makanan. Situ makanan halal banyak. Ada restoran ramen halal, ada restoran sushi halal, restoran Turki halal pun ada. Kalau restoran Turki halal ni dia santai sikit, dia dekat persimpangan traffic light tu. Betul-betul menghadap ke Tokyo Skytree. Asakusa ni dekat dengan Tokyo Skytree. Tokyo Skytree adalah menara telekomunikasi tertinggi di dunia. Jangan salah anggap dengan bangunan tertinggi di dunia. Bangunan tertinggi di dunia adalah Burj Khalifa. Tapi ni menara telekomunikasi. Maksudnya macam kita kat KL ni ada berapa? Menara KL tu. Jadi menara-menara telekomunikasi ni bila dibandingkan seluruh dunia, yang dekat Japan ni, Tokyo Skytree ni yang tertinggi. So kalau makan dekat kedai halal Turki tu, makan dia punya bento kebab kan, nasi dengan ayam yang dah dicari-cari. Sama tu kita tengok pula santai-santai tengok Tokyo Skytree, memang ngam. Okay. Dan selain tu anda juga boleh jalan-jalan di Ueno. Okay. Itinerary sama, cuma semasa Sendai tour tu, kalau winter kita akan pergi ke Zao Snow Resort, Zao Snow Monster. Kita akan pergi ke petik buah strawberry, kita akan pergi Waryu, dan kita akan pergi Mitsui Outlet. Tapi kalau Sakura pula, kita tak pergi Zao lah. Kita tak pergi ke Zao Monster tu. Kita akan pergi Matsushima Cruise, kita akan pergi petik buah, kita akan pergi Waryu dan Mitsui Outlet. Itu dia beza. Yang lain semua sama. Okay. Okay. Jadi hari Freezy tu selain Asakusa boleh pergi ke Ueno. Okay. Ueno korang boleh lepak-lepak, boleh beli souvenir kalau siapa yang sini peminat ataupun kolektor untuk Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe, ada Hard Rock Cafe Ueno dekat sana. Kemudian dia ada Amiyoko Street. Amiyoko Street ni boleh kalau korang nak beli barang, dekat situ makanan halal pun ada. Okay, masjid pun ada dekat situ. Okay. Kemudian kalau siapa yang nak suka barang-barang gadget, boleh pergi ke Akihabara. Ketiga-tiga tempat ni sebenarnya dalam radius 5 km. So tak jauh. Tak jauh. Kalau korang rasa malas nak naik train, gerak naik teksi pun boleh. Okay. Jadi pergi ke Akihabara. Shopping time. Okey, ataupun siapa berminat boleh pergi ke Akihabara. Akihabara ni terkenal sebagai bandar gadget. Jadi kalau keluar je stesen Akihabara tu, dekat tepi tu ada Yodoshi Akiba. Dia ada 8 tingkat. Masuk dalam tu, shopping dia sampai muntah. Satu yang best kat sana, shopping, dia akan tolak terus tax. Dia boleh free tax dekat dalam tu untuk foreigner. Dan dia tolak terus. Satu yang best dekat Japan ni, kalau tempat-tempat yang bebas cukai, kita tak payah claim kat airport. Dia tolak siap-siap. Satu yang best. Contoh macam saya itu pergi Spain dan semua kan. Jadi beli dekat Real Madrid punya store kan. Walaupun kita pergi ke Liverpool, kita sampai kat sana kita beli juga. So sampai sana kita beli. So nak dapatkan claim tu dekat airport, beratur komen panjang tu. Nak semata-mata nak tuntut 20 euro. Apa 20 euro pun RM100, boleh lah. Okay, tapi untuk dekat Japan, dia tolak siap-siap. Masa bayar tu dia dah tolak siap-siap tax, cuma receipt tu dia ada tampal dekat kita punya pasport. Masa nak balik lalu dekat immigration akan ambil.
Okay. Jadi Eurosia Kibar ni dekat Akihabara ni dia 8 tingkat. Setiap tingkat tu ada pengkhususan dia untuk apa. Okay. Saya pernah masa isteri saya hari terakhir dia dekat Jepun, kita orang jalan-jalan kat Tokyo sebelum dia naik flight balik Malaysia. Okay. Dia kami masuk ke mall ni lah. Masuk mall ni 3 jam. Keluar tak beli apa. Bukan tak beli apa tu sebab tak nak beli. Rambang mata tak tahu nak beli mana satu. Pergi dekat tempat memasak. Tempat barang dapur yang pelik-pelik yang kita tak pernah jumpa. Okay? Contoh kita dekat Malaysia ni simpan beras kat mana? Kita beli tong macam tong sampah tu. Tong hitam tu atau tong merah tu. Kita pakai cawan ke biasa pakai tin susu tu. Kalau mak saya dulu pakai tin susu tu. Sukat macam itu je lah kan. Sukat guna jari kan. Tak. Dia ada satu alat dia. Satu bekas dia. Kau letak beras kat dalam tu. Bila kau nak pakai kau tekan. Dia keluar. Bila tarik keluar. Ada beras yang ada kat dalam tu menyamai satu cup. Yang kau kalau kita beli periuk nasi kan dapat cup cuma tu kan. Sekali kau tekan sekali pun dia keluar menyamai satu cup. Kalau kau nak 3 cup tekan 3 kali. Benda tu pun ada tau. Kita Malaysia senang je pakai tong sampah tu je kan, letak beras. Diorang tak. Diorang ada alat kupas bawang putih. Kupas bawang putih. Kita kat Malaysia letak bawang hempas pakai pisau je, settle. Dia tak ada alat dia. Saya masa tu jalan dengan isteri juga, ya Allah. Apakah benda tak ada kerja orang Jepun ni? Tapi benda tu unik tau, benda tu unik. Isteri saya beli tempat beras tu. Dia beli. 10 tahun kita orang guna, baru-baru ni baru rosak. Sebab dia last dekat Jepun 2013. 12 tahun orang guna. Dia beli, kita orang guna tau. Jadi 12 tahun guna. Baru-baru ni baru rosak. Jadi lepas tu itu tak lagi pergi tempat G-Shock. Pergi tempat G-Shock. Tempat G-Shock. Siapa yang penggemar G-Shock boleh gila kau kat situ juga. Macam-macam jenis yang terkini, yang latest punya, yang special edition semua ada situ. Okay. Lepas tu kalau yang jenis minat pula macam saya suka macam replika kapal terbang, replika kereta api yang dijual. Ya Allah, sejam aku menghadap benda tu. Lala tak beli apa. Sebab tak tahu nak beli yang mana satu. Dan satu lagi kita ada macam satu mentality. Aku boleh datang balik sini. Sekarang dah selalu pergi, dah tak heran dah tempat tu kan. Ini saya cerita dulu lah 2013 ni cerita kan. Sekarang dah 2025 kan, dah 12 tahun. Sekarang ni nak beli barang Jepun kau guna Shopee je. Sebab barang Jepun tu banyak je made in China pun. Okay, jadi sekarang ni nak beli barang-barang atau barang Jepun dah tak perlu pergi ke Jepun. Tapi kalau kita dapat rasa pengalaman dekat mall Eurosia Kibar ni memang best lah. Okay? Jadi pergi kat tempat replika tu, replika jet ni, Sukhoi lah, Harrier lah, lepas tu kereta api Maglev lah, Hayabusa. Aduh yai. Itu tak lagi orang yang gila kereta Tamiya. Tamiya kan. Kalau siapa yang orang yang lahir 80-an tu tahu lah kereta Tamiya kan, yang Emperor tu kan, yang nombor 1 tu. Itu ada tu situ kan. Barang-barang kesihatan, barang-barang elektronik, semua ada dekat dalam tu. 8 tingkat tu mall tu. Jadi kat situ saya silap separuh hari ambil kat situ je. Okey, jadi itu antara tempat yang kita boleh pergi lah sepanjang kita free easy untuk hari yang ke-8 tu. Okey, kita memang bagi satu hari free easy untuk kita santai-santai. Dan pukul 6 kita akan berkumpul balik di hotel. Saya lahir 90-an pun layan. Okey, tak apa. Orang yang lahir 90-an pun dia nak claim, tak apa. So, kita bagi claim. Share kalau seorang boleh. Okey, kalau seorang boleh join tak? Okey, boleh join, tak ada masalah. Cuma bab pairing ni susah sikit. Okey. Basically kami terima siapa yang daftar seorang. Tapi tanggungjawab untuk cari pair ni tetaplah kepada orang yang mendaftar. Di pihak kami cuba bantu. Contohlah kami akan iklankan dekat kami macam Facebook, mencari pairing untuk untuk perempuan solo, tohoku, tari sekian. Kita boleh tolong cari. Tapi
tak menjamin dapat ke tidak. Kita akan usaha. Tapi andai kata sampailah tempoh nak beli tiket, sampai tempoh nak pergi, tak ada pairing, so siapa yang daftar solo tu kena bayar single supplement lah untuk bilik. Itu sajalah. Okay. Jadi tapi kalau nak pergi, kalau Puan Faizam ni kalau nak pergi apa nama ni, Tohoku yang first trip yang saya bawa 16 hari bulan 1 ni, kalau tak salah saya ada seorang single woman. Ada. Baru daftar tadi. Baru nak daftar. Tak pasti dia betul-betul daftar ke belum. Nanti saya check balik. Kalau jadi daftar, okay. Apa nama tu, tengah nak live. Sekejap, ni pun nak habis lah. Tunggu sekejap. Okay. Tak tahu lah, kita orang kat sini kalau biasa masuk je waktu, staff-staff lelaki kita akan sembahyang berjemaah. Sebab kalau korang perasan tengok, kita punya kapet kat bawah tu, kapet kita orang ni macam staff masjid tau. Jadi memang kita orang buat, kita orang punya apa, kita punya lantai office ni, jadi ujung ke sana tu, itu kiblat. Jadi kita orang buat kapet dekat kawasan sambut tetamu, dan kapet tu memang kapet masjid yang jadi saf tu. Okay, why? Sebab kita orang fikir, kan kita tengok kan macam orang Cina kan, kalau kedai dia kan dia letak dia punya apa ni, altar dia kan, apa dia punya ni lah tempat sembahyang dia kan. Itu dia orang punya kepercayaan lah. So why not kita tak letak benda yang bersimbolkan macam surau ataupun masjid kan dekat tempat bekerja kita kan. Moga menjadi apa ni, moga menjadi barokah budaya. Macam kat sini kami nak terapkan budaya. Setiap kali orang azan, dalam masa setengah jam ataupun sejam, kita akan sembahyang berjemaah. Yang lelaki semua sembahyang sekali. Ni dia orang tengah tunggu ni. Okay, kejap. Okay, apa nama tu, okay, jadi Puan Faizam kalau nak join bulan 1 ni, nanti saya akan confirmkan balik. Tolong hubungi mana-mana kami punya staff sale. Okay. Dan kalau betul-betul ada yang seorang yang nak masuk pagi tadi tu jadi, so boleh jadi pair dengan dia. Yang 16 hari bulan ni kalau tak silap saya tinggal lagi 4 kekosongan. 4 ke 3. Lebih kurang macam itulah. Okay. Okay, jadi kita akan berkumpul, lepas dah settle semua pukul 6, kita akan berkumpul dekat hotel dan kita akan ada airport transfer. Airport transfer by private car. Terus sampai ke airport. Sampai airport, kita akan terus check in lah dan balik ke Malaysia dan sampai hari ke-9 pada waktu pagi. Okay, jadi itu kita punya keterangan. Kita buat 2 sesi. Ni sesi yang kedua. Sesi yang pertama semalam. So boleh check balik video semalam. Okay, jadi kalau kita boleh simpulkan kat sini, okay, apa yang anda akan dapat dekat Tohoku ni, anda akan dapat banyak benda dalam satu trip. Okay. Ni yang saya rasa satu trip Jepun yang memang pergi tu memang puas sangat lah. Memang puas sangat. Sebab kita akan rasa the truly Japan bila join trip Turki ni. Trip Turki lah. Ni macam kapek kat masjid Turki. Aku dah baca masjid Turki, trip Turki lah. Trip Tohoku. Aziz dia kata macam masjid dekat Turki. InsyaAllah. Okay, jadi pertama kita ada ropeway dekat Nikko. Kita ada kereta kabel. Kemudian kita ada air terjun, Kegon Waterfall. Kemudian kita ada Chuzenzi Lake dekat Nikko. Okay. Kemudian yang keempat kita ada istana. Kita ada Suruga Castle dekat Fukushima. Kemudian kita ada Goshikinuma Pond, iaitu kolam 5 warna dekat Fukushima. Kemudian kita ada juga Gosh, kita ada game BK Gosh dekat Iwate dan kita akan naik boat cruise kat situ. Dan kita ada juga Farmer Village dekat Tono Farmer Village. Dan kita ada fruit picking dekat Sendai. Dan satu saya lupa ingatkan dekat Sendai ni, kita akan pergi ke satu sekolah. Yang mana sekolah tu dia ada tapak memperingati peristiwa tsunami 2011. Ingat tak tsunami 2011? Berlaku tsunami yang besar di Jepun, di Fukushima, yang sampai tahap dia punya reaktor nuklear dia retak tu. Okay. Actually masa berlaku tu, isteri saya masa tu kami belum kahwin lagi dan dia ada dekat Japan masa benda tu berlaku. Dan dia kata gempa tu sangat kuat. Dekat Jepun ni biasa tau gempa. Kalau kita datang Jepun, kalau rasa gempa macam goyang-goyang sikit-sikit kan, itu biasa.
Tapi semasa gempa tu, dia kalau tiang elektrik macam ni, dikatakan, dia cerita kat saya, tiang elektrik tu sampai macam ni berayun. Sampai berayun macam ni. Memang kuat sungguh gempa tu jadi kita akan pergi ke sekolah tu. Sekolah tu dekat dengan tempat fruit picking tu. Jadi kita akan pergi kat sekolah tu dan kita akan tengok kesan, dan dia ada ceritalah macam mana peristiwa tsunami tu. Okay, saya lupa. Jadi tempat memperingati tsunami pun ada. Okay, kemudian kita ada Wagyu, dinner Wagyu. Kemudian kita ada Mitsu Outlet. Kita ada Zao Monster. Kita ada Zao Snow Monster, dan kita ada Naruko Gosh untuk Autumn. Dan kita ada Apple Farm. Okay. Dan kita ada juga Inari Gate dekat Takayama Inari. Kemudian kita ada Sanai Maruyama site, iaitu tapak ekologi untuk kaum Jomon, iaitu masyarakat prasejarah di Jepun. Kita ada Scenic Train. Kita ada Gono Line Scenic Train. Kita ada juga kimono wearing. Kita ada Samurai Village. Dan kita juga setiap hari akan naik bullet train. Naiklah bullet train sampai muntah kat sana. Memang hari-hari naik bullet train dekat sana. Dan kita juga berpeluang juga kalau nak free time dekat Akihabara ataupun Ueno ataupun Asakusa. Dan satu lagi tadi, kita ada Matsushima Cruise dekat Matsushima Bay. Jadi semua ni lebih kurang dalam lebih 20 attraction yang anda akan dapat dalam satu trip. Yang setiap tempat tarikan ni, setiap satu ni adalah tema yang berbeza-beza. Anda akan rasa truly Japan tu kalau ikut kami punya trip Tohoku. Dan kami rasa kami boleh cakap juga kot, kami lah the only agent setakat ni yang buat yang bawa rakyat Malaysia pergi ke Tohoku. Jadi anda perlu jadi antara yang terawal pergi ke Tohoku bersama kami. Kami ada trip winter. Trip winter macam saya cakap, diskaun sehingga RM1,000 untuk siapa yang join trip winter ni. Bulan 1, bulan 2 ada 3 date. 16 hari bulan 1 adalah date yang saya sendiri bawa. Kemudiannya yang tarikh-tarikh yang lain kita ada diskaun sehingga RM500 khusus untuk bulan 11 ni saja kita punya opening sale. Jadi anda semua jangan lepaskan peluang. Boleh hubungi kami punya sale representative untuk daftar segera. Mereka pun menunggu-nunggu panggilan daripada anda, menunggu-nunggu WhatsApp daripada anda, kerana mereka pun tak sabar nak close sale. Betul. Mereka pun ada ganjaran juga menanti mereka kalau sale close. Dia dengar kat sini ni. Jadi dia pun tengah berkobar-kobar tu. Jadi hubungi kami insya-Allah. Nanti kita jumpa lagi untuk next live. Nanti tengoklah kita akan bercerita sama ada Tohoku lagi ke. Nanti saya tanya macam mana plan kita punya sale. Macam mana plan kita punya live. InsyaAllah. Saya serahkan balik kepada Cik Sally kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum semua. Macam biasa kita akan bertemu di sesi penghujung live. Nampaknya Dua nak start semayang kau. baik. Jom kita buat office tour lagi. Kita jalan-jalan lagi. Alright, berjalan-jalan office tour bersama Sally. Sekejap. Hari ni meriah. 20,000. 20 packs. Alright. Kita jalan-jalan dulu baru kita end live. Saya tahu semua excited. Kan Alia kan? Ya. Pula macam tu. Semua. Alah, tengah buat live. Saya nak cakap sikit je sebagai penutup untuk live ni. Terima kasih kepada tuan puan yang dah join live ni. Alhamdulillah meriah ya live hari ni. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki, semoga dipermudahkan urusan, semoga diberikan kesihatan yang walafiat. Dan untuk hari ni
Mana yang berminat dengan trip kami, trip winter promo ni yang ada diskaun sehingga RM500, tapi khas untuk Tohoku kita ada diskaun sehingga RM1,000. Boleh terus tekan link dekat bio. Okay, kalau tak dapat tekan, boleh tekan link dekat live description ni dan juga dekat comment section lah. Okay, so itu sahaja untuk live hari ni. Terima kasih anda join. Okay, mana yang buruk datangnya daripada kami sendiri, mana yang baik datangnya daripada Allah SWT. Terima kasih dan itu sahaja. Bye-bye. Assalamualaikum semua.